dapat tu pinggir. Tubik masuk. Sebab itu tu kan dia auto tutupkan sendiri. Kalau comel mah hidup galuk-galuk. Macam dapat tu pinggir. Lembik. Buat lagu mana lembik tu? Wow, ada air dulu. Lagu mana dulu? Ini Navi, ditemui tersepit di pintu kaca NDB. Saraf tulangnya rosak, kedua-dua kaki belakangnya kini lumpuh. Dia tak lagi mampu merasa apa-apa, hanya kesakitan dan rasa yang takut. Okey boleh. Minum air boleh. Kalau makin mana? Tak ada kan? Bengok okey. Bisa bengok ya. Bengok ni. Bengok. Jadi Ali makin minum tu boleh. Bengok okey. Kena kaki tu saya tadi. Bila pun nak tahu. Marin. Itu yang makan. Macam kena mesin. Kau meter tak? Bel kecil. Kecil. Cuma dia nanti dia kecil sikit je. Cek kau rasa lah. Tersenyum. Tak ada dia rasa lah. Warning kan warning. Biasa kita suspect takut ada patah pinggir lah dari sini ataupun patah tulang belakang. Untuk dia biasanya kita tengok x-ray, tengok patah lagu mana. Saya decide balik apa tu, perlu pergi UMK ke tak lah. Biasanya kalau patah tulang belakang, kucing tu kita kira kurang upaya dah. Doktor mengesahkan kakinya lumpuh. Navi tidak lagi mampu merasa apa-apa pada bahagian belakang tubuhnya. Walaupun tubuhnya lemah, semangatnya tidak pernah hilang. Dia masih cuba untuk bangun. Navi perlukan rawatan berterusan. Kini sedang menjalani akupunktur, memerlukan fisioterapi, ubat, sokongan untuk bergerak semula. Tanpa bantuan, mustahil dia dapat bertahan. Bantulah kami selamatkan Navi, kerana setiap nyawa kecil yang menderita layak diselamatkan.